Okay, Assalamualaikum hampa. Untuk kereta BMW F10 ni, dia mainkan kita promosi flashing aircon. Apa fungsi mesin flashing aircon ni? Hampa tunggu. Okay, apa yang kerja mesin ni buat? Dia akan cuci balik komponen-komponen aircon kereta hampa, macam cooling coil, condenser, piping aircon hampa untuk mengelakkan daripada hitam. Dengan mesin ni juga dia akan buat full service. Maksudnya dia akan recovery balik, dia flushing balik sistem aircon hampa dan juga vacuum dan masuk balik minyak yang baru. Manfaat yang hampa akan dapat menggunakan mesin ni, dia akan memanjangkan hayat sistem aircon hampa. Dia juga dapat menjimatkan duit poket hampa. Okey guys, untuk BMW F10 ni kita dah siap flushing aircon dia. Kat sini hampa boleh tengok, ni minyak baru.